Presiden Parti Berjasa menegaskan peluang kemenangan bukan faktor tunggal menjadi daya tarikan untuk bertanding dalam pilihan raya Negeri Sembilan. Ustaz Zamani Ibrahim berkata, penyertaannya kali ini lebih kepada memecah tradisi kerusi majoriti Melayu, namun pencalonannya sering diberikan kepada calon bukan Melayu. Ya, saya melihat pertama saya ialah ada dua perkara. Sampai anak muda tadi saya juga melihat kepada di mana majoritinya orang Melayu, pengundinya orang Melayu, dan saya dapat pasti nanti anak muda itu juga ramai, dan dia adalah satu kawasan selama ini pengundi-pengundi itu adalah majoriti orang Melayu, tetapi calonnya belum ada muka Melayu. Jadi itu antara target utama saya. Sebab kita membawa wajah bahawasanya mengapa majoriti orang Melayu tapi calon selama ini tidak ada diberi peluang muka Melayu untuk sebagai pilihan utama kepada orang-orang Melayu yang mereka di kawasan itu pengundi yang ramai. Jadi situlah saya nampak saya bukan melihat kepada menang itu sahaja, juga saya melihat kepada maknanya satu fahaman bahawasanya orang Melayu lah mesti terlibat bersama-sama untuk keluar beramai-ramai untuk mengundi dan merebut kuasa. Sebab PRN ini atau pilihan raya ini adalah satu yang dihalalkan, tidak ada mengikut perlembagaan. Jadi kita rebutlah peluang bersama-sama. Jadi mengapa kita pengundi yang ramai di situ kita senang lenang dan untuk membiarkan orang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya juga membuat kajian, kenapa ke orang Melayu sebelum ini kalau berdasarkan pada PRU 15 dulu, kita rasa 50 lebih peratus mengundi itu lemah bagi orang Melayu berbanding dengan bangsa lain kuat. Mereka turun sampai 97.8%. Jadi orang lain ada roh merebut kuasa. Orang Melayu kita tidak roh merebut kuasa, sedangkan kuasa itu kuasaan yang kita majoriti. Jadi ini juga mentaliti yang saya nak ubah. Di samping anak muda tadi yang tidak minat lagi kepada perebutan kuasa, cuba kita lahirkan jenis yang minat, dan keduanya nak menyedarkan orang Melayu bahawa sepatutnya lah kita orang Melayu yang majoriti itu dan kitalah yang memimpin di tempat itu. Dan yang ketiganya, pastinya saya akan senang hati orang Melayu ni bila keluar mengundi, dia ada hukum, dia dalam kepala ada hukum. Jadi bila ada hukum selain agama mereka, mereka keluarlah mengundi. Tapi kalau tengok tak selera, maka mungkin itulah antara faktor yang mereka selama ini tidak keluar mengundi. Jadi itulah tembok-tembok yang saya nak pecahkan dalam PRN Negeri Sembilan ini.